Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu Rabbi israh li sadri wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata sallallahu ala sayyidina Muhammad. Muka surat 42 44. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Keduanya daripada apa ni perkara yang alamat kuat iman. Pertama dulu dia kata bahawa memelihara akan segala hak Allah dan segala had. Dan keduanya memelihara ia seorang akan kemaluan, yakni kehormatan bagi segala mukminin. Orang Islam jaga kehormatan orang, aib orang. Dan darah mereka pun kita kena jaga, yakni dengan maknanya jangan mudah-mudah kita nak menumpah ke darah orang, nak mencedera ke, nak kata, nak pukul, apatah lagi nak membunuh. Al-muslimu akhul muslim. Ni orang Islam tu saudara bagi saudara yang lain. Man salima lisanihi wa yadihi. Mereka yang sejahtera lidah dia, tangan dia daripada nak mencedera ke orang lain. Dan harta mereka itu hak orang jangan buat mudah deh. Harta orang ni gelap perut kita lah, dak ambil hak orang mudah-mudah. Kita nak ngaji agama, akhir-akhir kerana kuat sangat dah ambil bagi orang, hati kita gelap, tak boleh nak terima agama. Saya panas duduk pondok, tak boleh nak duduk dah. Misal tu. Jadi benda itulah yang menyebabkan terhalal kita daripada mendapat agama ni. Antaranya duk ambil hak orang, susah pada ibadat, susah pada buat taat, antara faktor. Kerana tu walaupun satu ranting kayu yang halus, orang tak boleh buat mudah. Dan ahli mereka itu, ahli ni keluarga dia. Kita jaga keluarga bagi saudara kita ni, yang mukmin tadi. Firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul khainin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia Allah akan sekalian orang yang khianat. Orang khianat, buat jahat ke orang, Tuhan tak kasih. Jangan ingat Tuhan kasih. Kita duk bully orang, kata ke orang, nampak ada saing sahabat kita tak boleh. Balas jahat dengan kejahatan pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab kita bimbang kejahatan yang kita balas pada dia tu melebihi daripada kejahatan yang dia buat pada kita. Menyebabkan pada hari akhirat Allah, bila dihisap di pengadilan Allah Ta'ala, sepatut dia lah hak kena azabnya. Tapi kerana kita balas lebih daripada apa yang patut, kita pula hak kena azab. Tu. Sebab tu orang beriman ni, dia buat kira semua tingkah laku dia. Tak mudah lah, tak mudah dia nak kata kau orang ni, nak ambil hak orang, nak mencederakan orang, tak mudah. Sebab tu dalam Islam kita pun kalau tuduh zina, tuduh dengan benda-benda sebegitu, kena hukumnya qazah tu, hukumnya tuduh, kena rotek. Sebab agama kita
sangat menjaga hak orang lain. Dalam kitab Umdatus Salik, kau ingat saya ada disebut, andai kata berlakunya banjir ko, kemarau ko, ada harta orang kita boleh ambil dengan ada lembu hak mampu. Mana hak dulu kita nak pergi makan? Makan lembu mampu itu daripada ambil harta orang. Tak boleh. Ninggal kalau berlaku banjir gak mudah aja. Nak masuk ke dalam cik orang, lepas tu tak gati. Kalau gati boleh kira juga. Tak? Dorurah. Dorurah tak dorurah kat timula lah. Tengok berapa ya dah ambil, berapa ratus ya. Kedai orang tu. Buat mudah-mudah. Balik lori. Habis air. Lori air, lori curi habis. Ataupun lori beras, trailer jatuh lebung pakat ambil beras. Trailer babi jatuh babi tak sigi ambil pula. Dia kata haram babi. Ada beras tu halal. Orang ambil ni bui tolong tak apa. Ke ambil tolong bawa rumah kita. Sama tu dengan babi tu. Sama haram. Cuma kita nampak haram hak tu je. Babi tak boleh makan, tak boleh sentuh. Babi haram. Aduh. Ngaptino dah sentuh, tak haram pula. Sentuh babi paling tidak paling terik makan babi tu ya. Sentuh perempuan, lelaki puan sentuh ni boleh bawa ke apa? Zina. Malangnya ada billah. Ya. Sentuh zina dulu. Naik pula. Kekor. Misal naik kabur habis dah dekat kemuncak gak nak masuk zina, dosa besar. Makan babi tak ada kena hukum hudud dah. Tak ada hak bagi pemakan babi akan dipotong bibir mulutnya. Tak ada. Benzina dirotek 100 kali. Kalau hak tak menikah lagi. Kalau hak menikah rasa dah tubuhnya halal, direjek siapa mati. Macam mana pula kalau dapat anak pula? Aibnya dan sebagainya. Banyak perkara. Sebab tu jalan di belakang perempuan dengan jalan di belakang imam lebih bahaya berjalan di belakang perempuan. Kerana jalan di belakang imam paling tak kena tekan, mati tak ada gapo, tak ada kena azab kubur, bahkan dikira mati pahala syahid orang, seperti mana kemalangan, seperti mana tertipu bangunan, runtuh tanah, syahid pahala. Mati kena tahu. Tapi kalau jalan belakang perempuan, ya lengge kita mata tengok. Lah maknya bahaya. Batu kena jauhi. Bukan kena dekati. Ingat gambar mana dah. Ya anak muda dengan orang puan-puan. Kalau orang tua-tua ni pakat duit. Tu makan 230 juta duit zakat. Tak rasa berapa. Tak. Bukan kata peratus diambil. Ambo nak juga kalau boleh tak? Kaya jadi kau kaya. Kau sesok kekal dengan sesok. Dah je backup orang agama, backup. Boleh. Masalah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia Allah akan sekalian orang yang khianat. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia Allah
akan siapa-siapa yang banyak khianat, khawanan. Ini orang khianat, khawan ini maksudnya banyak. Lagi banyak berbuat kesalahan, Tuhan tak suka lah. Batu kita buat salah minta maaf dengan Tuhan, buat salah minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah, maaflah dosa kami ya Allah. Kalau kita biarkan kesalahan kita, dia akan jadi tumpuk-tumpuk hitam hingga susah dah kita nak bersih. Nampak? Pagar kalau kita biar dengan tak bersih, dia kau kagak. Kagak saya gerepuk. Gerepuk hancur. Tak begitu juga hati kita ni, minta maaf sama dengan Allah. Lepas tu baik bagi dia, astagfirullah, innallahu ghafurur rahim, astagfirullah, innallahu ghafurur rahim. Tuhan, astagfirullah, kami menuntut keampunan daripadamu. Astagfirullah, innallah, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Astagfirullah, innallahu ghafurur rahim, astagfirullah, innallahu ghafurur rahim. We paham makna we sebut. We mari insah. Baru suci hati. Bila hati kita suci, mudah nak masuk bagi molek. Kalau buat salah pun mudah sedar. Tapi kalau hati kita tak cuci, masuk benda tak molek pun tak ada sedar. Nampak? Lepas tu buat salah, tak ada rasa berdosa. Tu alamat dah tu, nak tebal dah hitam tu. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Kulla khawanin kafur. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada kasih ia Allah akan tiap-tiap orang yang banyak khianat, khawanan. Lagi yang banyak kufur. Itu sesat. Alamat pada kuatnya iman seseorang memelihara hubungan kita dengan masyarakat. Masalah muamalah lah. Tapi masalah ni kena mengaji lah. Kalau kita, ya, kedua alamat kuat kata iman kita ni, jaga tu bukan jaga hak semacam tu saja. Jaga ni hak orang. Kita kena tahu kalau kita muamalat sah, urus niaga kita lagu mana, tak jadi riba lagu mana, kena tahu. Jadi hak kata ni kena mengaji muamalat. Bab masalah sewa menyewa, jangan sampai menzalim ke hak orang. Ini bahaya. Ni orang bekerja dengan kita, nisbah gaji, duit dia apa semua. Apa? Jangan buat tipu pada orang bawah. Termasuk ni pada kata kuat iman. Waktu kita ni bila diaman hanya sesuatu benda, bimbing. Aku buat tak kena dengan cara kita ni, dia hamzah wasal aja. Dia menyambung. Duit orang beri pada orang lain yang berhak patut menerima ke duit ni. Misal orang beri duit untuk pondok, buat ustaz apa hak berpatutnya. Bimbing takut buat tu tak kena cara. Sudahlah, esok. Itu amanahnya banyak. Patut kau dak buat gini ni. Orang beri duit ni patut kau dak kita buat gini. Upah orang ni sikit-sikit. Ni katakanlah dia buat sikit ya, kita bagi upah banyak. Jadi khianat kita dengan duit orang tu pula. Termasuk pada kata kedua, memelihara ke akal kemaluan, maruah, darah dia, harta mereka. Ni harta orang amanah kita. Orang batu kau boleh pilih, tak si pilih nak bagi duit. Tak si pilih. Tapi tak bagi duit nak buat kerja aku lah. Tu ya gapo tu hok dalam Facebook duk viral hok abe minyak kok gapo minyak hitam. Apa orang wi tak si infak.
Oh, kadang-kadang fikir takut-takut demo tu lebih menjaga amanah daripada kita ni. Kita orang agama. Nah, maksudnya orang hok dalam urusan agama. Demo kalau kita tengok zahir dari kerja urusan dunia dengan bisnes gapo. Demo tu lebih amanah daripada kita. Lebih menjaga ke hak orang tu. Mintalah Tuhan selamatkan kita. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah. Tuhan tunjukkanlah kami hak mana benar, we tunjuk benar. Dia beri rezeki kami boleh ikut benar sebenar hak kami nampak. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dia mau pilih hak benar salah tu salah. Dia memberi kekuatan kami untuk tinggal hak salah tu. Ya bimbang. Takut kita buat salah tak khabar dengan salah. Ni pak awak gapo semua amanah orang tua duit suruh mengaji gapo. Amanah tu yang duk beli benda kok sip gapo. Gelak hati kita gelak. Ni ada topok-topok hitam kita nampak biasa yang mula-mulanya. Lepas tu kau hitam kita tak sedar. Hingga kita bapalah aku ni susah nak faham. Bapalah aku ni malas nak buat agama, nak semaya, nak buat taat ke Tuhan. Orang lain nak buat boleh ya. Batu antara faktu. Ketiganya bahawa memelihara ia seorang akan segala rahsia bagi segala mukmin. Jangan hidup sebab kau orang air orang. Ada. Air orang kalau tak perlu kita nak menyata tak payah menyata. Tapi kalau kata kita menyata tu atas tujuan islah, nak membaik, tak apa. Contoh kita tahu air saing kita ni. Dia tak juru moting kelah. Dok gawe kau gapo kau kita nak video jadi ju. Kita pergilah oyak kepada orang tua. Saing kita ni. Atas tujuan untuk nak membaikkan dia. Tak apa kau. Tak apa. Hak tu ya bukan kita nak buka air dia. Kita nak biar dia ni jadi kau molek. Nampak dah. Di atas niat pula lah. Innamal a'malu binniyat. Cuma hak biasanya buka rahsia orang ni kat orang kampung lah goliknya orang bandar aja dia duk cara muka diri dia pun tak tahu siapa dia. Orang kampung ni kat dak dia tahu belaka dalam kampung tu berlaku gapo. Pergi kecek kada kopi. Sebab tu kata guru sekupu dia kata gapo seorang ulama besar di Indonesia qaddasallahu sirrahu. Dia kata benda hak kita dengar ni jadi makanan bagi kita. Benda hak kita dengar ni jadi makanan bagi kita. Bila jadi makanan bagi kita, maka tentulah ada makanan hak baik, ada makanan hak tidak baik. Ada makanan baik, ada makanan hak tak baik. Maka kalau kita masuk ke makanan tak baik di kita, maka membawa penyakit bagi diri kita. Tapi kalau kita masuk makanan hak molek, maka menjadi kebaikan bagi kita. Makanan baik dia makanan tak baik ni. Buat penyakit di kita. Maka makanan baik hak kita dengar ni mana? Pengajian agama. Al-Quran, hadis. Itu makanan baik untuk kita dengar. Makanan tak baik iaitu tetap aib manusia. Kalau kita kena dengar kita pasal telinga, patut kita tutup telinga. Tapi kita pergi pasal hak Quran, hak hadis, hak agama ni tutup. Tak boleh tak dengar. Vitamin tak boleh masuk dalam tubuh. Lepas tu benda-benda tak molek masuk dalam tubuh. Nyakit. Begitu juga email kita. Benda baik tak dengar. Benda baik tak saya dengar. Benda tak baik dengar. Susah. Maka kerana tu kata guru sekupu dia kata kerana itulah dia kurang keluar daripada rumah. Kurang keluar daripada rumah. Kenapa? Bila keluar bimbang. Takut termakan benda-benda tak molek. Kita ni duduk suasana pondok ni molek sangat tu.
Walaupun kita tak ada jamin kata dak pondok ni baik belaka. Ada lah juga dak capu pergi mari sama-sama kita ni. Tetapi lebih terjaga daripada kita tu duduk berada di luar. Ni orang nak jaga. Tak keluar. Bimbing. Apa orang nak jaga ke iman ni susah, bukan benda mudah. Keempatnya menyuruh akan orang dengan berbuat kebajikan. Ni antara alamat kuat iman. Bukan nak suruh orang duk baloh, nak suruh orang mencecah, buat benda-benda tak molek. Kelimanya menegah akan orang yang berbuat kejahatan. Ni dalam ayat Tuhan nyatakan orang yang rugi. Dan Allah Ta'ala nyatakan hak tak rugi ni siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Banyak-banyak jenis orang yang tak rugi tu Tuhan ayat. Illal ladzina amanu, orang beriman, wa amilus solihat, dia orang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling teguh meneguh pada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling teguh meneguh kepada kesabaran. Pak golongan ni Tuhan nyatakan tak rugi dia. Ini sama ni. Menegah akan orang yang berbuat kejahatan, suruh buat kebaikan. Kita nak suruh buat kebaikan kurang dah. Nak tegah orang daripada kejahatan lagilah dah. Firman Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wa'arid 'anil jahilin. Surah Luqman. Sayyidina Luqman yang pesankan dia dah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kalau surah Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Itu dua surah tu. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau Al-A'raf, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Artinya suruh olehmu dengan berbuat kebajikan dan tegah olehmu daripada berbuat yang mungkar, artinya yang jahat-jahat, dan berpaling olehmu daripada segala orang yang jahil. Orang jahil yang kita layan orang jahil pas kita lah susah. Biar kita tegur dah demo, tak dengar, biar berpaling kita. Ketahui olehmu bahawasanya hati itu tempat iman dan makrifat. Hati ni tempat benda-benda besar, bukan tempat benda-benda biasa. Hati ni tempat benda besar. Hati ni tempat apa? Iman, tempat makrifat dan yakin dan ikhlas. Nak baik kita agama dengan Allah Ta'ala ni pun di hati. Dan sekalian badan itu tempat bagi Islam. Dengan maknanya untuk kita nak menjunjung perintah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan dilaksana apa yang disuruh, ditinggal apa yang dilarang. Dan telah berkata setengah arifun, orang-orang arif, orang yang ada makrifat khasah, dia panggil pengenalan yang khusus dengan Allah Ta'ala. Kita ni makrifat ammah saja, kenal Tuhan dengan ada dalam bumi. Maka apabila adalah iman seseorang, iaitu menempati ia iman tu pada zahir hati juga, nescaya adalah ia seorang tu kasih akan
dan amalan akhirat, dan amalan akhirat satu kali, dan kasih ia akan amalan dunia, dan nafsu pada satu kali yang lain pula. Artinya bergili-gili dan berulang-ulang halnya, gitulah. Jadi dia kata, orang arif ada kata apabila adalah iman seorang, iaitu menempati ia pada zahir hati jua, ia tak masuk dalam jua tu, zahir hati jua, tak benar-benar lagi lah. Nescaya adalah ia seorang kasih akan Allah dan amal akhirat, apa pada kata kasih pada Allah pada satu kali. Gitu dah. Dia faham tak tu ibarat? Tak faham. Kalau dia iman zahir saja, tak masuk molek, satu kali dia kasih ke Tuhan, kasih pada amal akhirat. Satu kali yang lain, waktu lain dia kasih ke dunia, dia kasih ke nafsu nak berapa. Buat kita nah, bukan nak akhirat sama-sama jaga-jaga tu. Kalau korang dia jenguk pala juga, no kahbuai dunia juga, no habuai nafsu juga. Ni iman tu dia duk zahir hati bagu tu, dia tak betul-betul mendalam lagi. Maka dia bergilir, dia berulang-ulang halnya, sekali nak akhirat, sekali nak dunia, sekali nak akhirat, sekali nak dunia. Sekali ni ikut Tuhan, sekali ni ikut nafsu. Dan ni mintalah Tuhan masuk lagi iman kita ni. Dan apabila adalah ia seorang, dan apabila adalah ia iman seorang tu menempati pada batin hatinya, bukan pada zahir saja, nescaya adalah ia seorang kasih akan Allah dan amalan akhirat, akan sebagai kasih yang menghabisi segala masa dia taat ke Tuhan. Tak pernah pandai pun nafsu dia ni, Tuhan. Mana hak dunia tak ada, Tuhan berlaku, Allah berlaku. Bila nak duduk gini ni, Tuhan beri dah ilmu, gerti dah agama, tapi duk main gila kati lagi. Allah nafsu dunia akhirat, Allah nafsu dunia akhirat lagi. Sudah, takut masa mati duduk dunia, duduk nafsu, sudahlah kita. Wallahu duduk dalam pondok pun beralok lagi, duduk dalam pondok pun turut nafsu lagi. Kalau keluar pondok, kalau kita keluar pondok dah mana? Dia tambah kau dah email tu. Duduk dalam pondok pun tak ada nak itu molek. Sediakan suasana tu, suasana bi'ah orang nak taat kau tu header, lepas lagi kau nafsu. Dan mana kita? Dan berpalinglah ia seorang daripada kasih kepada yang lain daripada keduanya mana? Akhirat dan Allah ni sentiasanya tak paling dah fakri Tuhan semata-mata, akhirat semata-mata. Dia orang tolak dunia ni pun tak ramai. Kita tak boleh nak tolak dunia kena mari. Siapa tak si kepada harta benda, kecuali orang yang hatinya Tuhan ni, iman yang dalam, iman yang dalam. Apa dia ni orang nak pergi motor pun tak si, orang nak pergi gun tak si. Kalau aku ambil dah. Tu. Jadi iman kita ni tohor tak dalam, iman dia tu dalam pada iman kita. Dia tak ada pon tu. Kita ada pon tu, duduk gila lagi. Katanya Habib Omar, dia kata kalau Tuhan bagi ke kita dunia, maka sibuk kita nak jaga dunia. Kalau Tuhan tak bagi kita dunia,
Maka sibuk kita nak kejar dunia. Sudah kerja. Bui dunia pun sibuk dengan dunia juga. Tak bagi dunia pun sibuk dengan dunia juga. Lagu mana kita? Bagi dunia sibuk nak jaga. Nah, tu heavy. Tu. Sibuk nak jaga dunia. Tak bui ke sibuk nak kejar, nak cari. Ini tak kalau kita iman yang soho, iman yang tak kuat. Ada pun iman kuat dia tak iman. Orang iman yang kuat diberi dunia pun tak hilang Tuhan. Tak diberi dunia pun tak hilang Tuhan. Tu orang iman yang kuat. Dia ada dunia pun tak ada pun dunia tu menduduk di dalam hati dia. Ada sekadar pun Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tak ada pun. Tak lekat sikit pun dunia dalam hati dia. Tahta dia tak ada. Ni kita tidak ada pun dunia mana ni. Ni buah kehasilan daripada akidah yang sebenar, amal yang mengikut syarak, buah dia. Ini buah dia, hak asli. Dan tapi ingat, ada orang yang ditipu oleh setan. Dia nampak macam buah betul, tapi rupa-rupanya buah palsu. Ingat, orang nampak betul dah dia ni, tak ada nak mana ke dunia. Tapi Tuhan tak kenal pun. Fardu Ain tak mengaji pun, tapi kata dia tak suka dunia. Buah palsu, bukan hak original. Tak boleh makan pun buah tu, nampak comel pun. Kalau ni banyak kan pokok nampak comelnya, pokok plastik, bukan hak betul pun. Ingat. Kena jaga juga situ. Dan cemerlang cahaya imannya itu kepada segala zahir badannya pula. Bila dah iman kuat, cahaya iman tu menyuluh sehingga pada anggota-anggota badan pun kuat taat kepada Tuhan. Rajin ibadat, rajin mengaji, taat kepada orang tua, kepada guru, buat baik kepada saing-saing, jiran tetangga. Tak kira lah orang tu Islam ke orang tak Islam ke, buat baik semata-mata, akhlak tinggi. Ni orang iman tu bercahaya. Nescaya berpakailah pula segala zahir badannya itu dengan segala segala apa ni? Tak nampak huruf tapi kain tu dah. Pakaian takwa. Lah tu lah sawab. Tak nampak jelas. Berpakailah, moga zahir ibarat gitu dah tu. Berpakailah pula segala zahir badannya itu dengan segala pakaian takwa. Dan itulah sebaik-baik pakaian. Artinya apa pakaian takwa? Takut akan Allah Ta'ala. Ilaknya apa? Kerana jadi tetaplah zahirnya dan batinnya itu akan kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, tak kasih kepada lain. Dan jadi tetaplah keduanya itu pula, zahir dan batin itu berpaling daripada kasih kepada barang yang lain daripada kasih kepada Allah. Tak ada kasih tu. Tak kasih tu ke makhluk. Batu masuk dalam hati kita ni Allah Rasul, dia masuk benda lain. Apa? Bila kasih Allah Rasul, ada harta pun guna seperti mana Allah Rasul suruh. Tak ada harta pun cari harta seperti mana Allah Rasul suruh. Pergaulan dengan manusia pun, dengan ibu bapa, dengan anak, dengan pasangan, dengan saing-saing, dengan jiran tetangga, kaum kerabat pun seperti mana disuruh Allah dan Rasul. Sebab ada dalam hati Allah Rasul saja. Jadi hal lain tak boleh duduk dalam hati kita lain pada Allah Rasul. Allah Muhammad, Allah Muhammad.
Dua tu yang kena ada dalam hati kita. Karena tuai bagi agama. Pada majazinya Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya Allah Ta'ala. Dia kasih pada Nabi itulah tanda kasih pada Allah. Tak keliru sini dah. Namun tak kau keliru, macam mana boleh bagi dua tu, kasih ke Allah, tak kasih ke Muhammad. Tak, kasih ke Nabi Muhammad itulah di antara tututi Allah Ta'ala. Apa dah? Pitu Muhammad kita dah sebut dah, fattabi'uni, kena ikut Nabi. Syarat dia dah situ. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis faslun fi bayanil islami. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna. Allahumma ghfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'amah. Rabbana atina fil hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.